berlalu lagi hari, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membina Baitullah ni, bina Kaabah ni. Lalu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni dia bina Kaabah ni. Bila bangunan Kaabah tu dah semakin tinggi, jadi Nabi Ibrahim ni nak letak atas ni susah. Jadi Nabi Ismail ambil batu untuk ayah dia mudah untuk letak kan di tempat yang tinggi ni, yang kita tahu sebagai makam Ibrahim ni. Jadi bila siap Kaabah semua ni, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk panggil orang menunaikan ibadah haji ni, untuk tawaf di Baitullah ni. Bila Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim untuk panggil orang menunaikan ibadah haji ni, Nabi Ibrahim dalam hati dia cakap, suara aku ni tak sampai untuk nak panggil seluruh manusia ni datang ke Mekah ni. Allah Ta'ala tenangkan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala cakap, tugas kau wahai Ibrahim, panggil saja. Dan aku yang akan sampaikan. Bila Nabi Ibrahim panggil ni, seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ni dengar seruan Nabi Ibrahim ni, termasuklah bayi yang berada di dalam kandungan. Tengok macam mana Allah Ta'ala rekodkan peristiwa ni sampai hari kiamat. Orang kenang disebabkan ketaatan yang luar biasa oleh keluarga Nabi Ibrahim AS. Dan inilah cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.